Okey, ada beberapa topik lah yang saya nak kongsikan dengan semua malam ni. Pertamanya berkaitan dengan saman Tun Mahathir lah. Saman Tun Mahathir kepada Anwar Ibrahim. So hari ni saya pergi mahkamah lah. Nanti saya cerita kes mahkamah hari ni. Saya tahu ramai nak tanya kes mahkamah kan. So dimaklumkan oleh Tuan Rafiq, bulan hadapan, bulan Oktober ni perbicaraan akan berlangsung dalam kes saman Tun Mahathir, saman Anwar Ibrahim 150 juta. Anwar minta tangguh dah berkali-kali dah. Yang terbaru pun dia minta tangguh. Patut bulan lepas perbicaraan tangguh. Jadi bulan 10 ini perbicaraan akan ditetapkan. Ada 3 hari. Ini Tuan Rafiq bagi tahu lah. Nanti saya akan update dalam Telegram Tiwala Bot bila tarikhnya. Dan Tuan Rafiq bagi tahu, dia kata ini perbicaraan. Bermaknanya Tun Mahathir akan datang, hadir, bagi keterangan. Anwar tak payah datang pun tak apa. Anwar jangan risau-risau. Dia tak datang pun tak apa bulan 10 ni. Cuma kita minta, jangan minta tangguh. Anwar Ibrahim, jangan minta tangguh lagi ni. Tun Mahathir dah tunggu lama dah ni lah. Kesian orang tua tu dah 100 tahun dah. Yang ini bulan 10 ni kau tak perlu datang pun. Tun Mahathir yang perlu datang, bagi keterangan. Biarlah Tun Mahathir bagi keterangan. Sebab kita semua nak tahu, betul tak? Rakyat nak tahu apa benda ni. Tun kena cerita lah Tun. Jadi Tun nak bagi keterangan dalam mahkamah dengan bersumpah. Tun akan bagi keterangan secara bersumpah. Sebab saya dah tengok dalam kes Zahid Hamidi, yang Tun Mahathir sama Zahid Hamidi tu, yang Zahid Hamidi kata apa ni, kerala tu, Tun Mahathir beri keterangan secara bersumpah. Bermakna tak ada dia kata, oh saya tak nak bersumpah. Tak ada tak. Dia masuk dalam kandang tu, dalam kandang saksi tu, dia bersumpah memberi keterangan. Jadi bulan 10 ni sama juga, Tun Mahathir akan masuk dalam kandang saksi, beri keterangan secara bersumpah tentang kes saman Tun Mahathir, saman Anwar Ibrahim 150 juta. Anwar tak payah datang, tak payah kalut. Kau nak terbang sana terbang sini, kau punya pasal lah. Tapi jangan minta tangguh. Sebab apa Anwar? Sebab tengoklah macam hari ni. Hari ni kau gunakan azam bela lagi tu, anjing kau tu. Cerita tak ada angin, tak ada ribut. Tak ada angin, tak ada ribut. Oh, saman Tun Mahathir. Kau kan dengar Alai. Tak ada angin, tak ada ribut. Dengar kau kena tengok tau. Ini azam bela ni. Hebat azam bela ni. Bagus dia. Okey, apa ni, saya ditanya soal ni berkaitan dengan guys, saya tanya dengan member wartawan. Saya ni pun ada kenalan wartawan. Saya tanya member wartawan, betul ke korang tanya pasal kes saman Tun Mahathir, kes Tun Mahathir tu? Tak ada. Dia keluar-keluar, dia terus cakap. Korang tengok video ni betul-betul. Saya nak bagi korang zoom dekat-dekat sikit lah. Korang tengok video ni jap. Dia datang tau. Dia datang ke depan kamera tau. Okey, apa ni, saya ditanya soal ni berkaitan dengan update hubungan siasatan menggunakan Dr. Mahathir. Dr. Mahathir, kami masih lagi berkolaborasi dengan pihak UK Authority, antaranya yang dinamakan IACCC daripada UK, salah satu pada authority di UK yang sedang membantu kami sekiranya ada apa-apa aset yang melibatkan Dr. Mahathir terutama, dan masih lagi belum ada perkembangan lanjut. UK ada negara lain tak? Ada, bentuk kita juga melihat pada negara-negara lain seperti Switzerland. Ya. Dua negara itu? Ya, dua negara ini. Nampak? Kau tengok azam belen. Itu sebab saya bagi tahu penyawak awam yang ada ni, yang pangkat-pangkat besar ni, engkau kalau nak jadi anjing yang berjaya, kena jadi macam azam belen. Ini betul-betul berjaya teruk punya. Wartawan tak dan tanya lagi. Dia sampai-sampai dia terus cerita pasal siasatan ke atas Tun Dr. Mahathir. Nampak? Kita ni, kita bukan bodoh. Kita wartawan lagi lah. Tu bila dia dah buka, wartawan tanyalah. Tapi wartawan tak tanya pun sebenarnya pasal Tun Mahathir ni. Tapi dia yang cakap supaya wartawan tanya. Nampak tak? Dia yang buka supaya wartawan tanya ni. Jadi cerita dia sekarang ni patah balik Switzerland. Sudah. Dulu Anwar kata Tun Mahathir sorok 3 bilion dekat Switzerland. Dulu.
Tun Mahathir ni puas lah buat cari tunjuk, cari. Tak ada. Anwar pergi Switzerland. Siapa ingat? Anwar pergi Switzerland. Kita cakap confirm Anwar datang balik ni mesti dia bawa dokumen. Kan Anwar kan suka pegang dokumen. Ada bukti berkotak-kotak. Ini confirm lah ni. Sekali tak ada. Okey lah. Bermakna settle lah Switzerland. Bermakna tak ada lah. Tiba-tiba 2 minggu lepas, Azam Belen buat pinggan sebelah bagi tahu Tun Mahathir ada property, ada aset pula dekat UK. Wow. Bermakna 3 bilion tu dah cairkan beli aset di UK. Okey lah, kita pun tunggulah. Okey, ini confirm lah ni. Memang ada rumah, ada banglo, ada istana lah Tun Mahathir. Habis dah dia kata ada aset kan. Mungkin kereta Lamborghini ke, kereta Jaguar, kita tak tahu lah. Ada yacht ke kan. Hari ni Azam Belen buat statement, patah balik pergi Switzerland. Sudah. Bermakna lepas Azam Belen bagi tahu nak siasat kekayaan Tun Mahathir dekat UK ni, mungkin lah kita fikir bodoh lah Tun Mahathir ni gelabah, jual aset dia, cairkan, hantar balik duit tu, simpan dekat Switzerland. Ini kartun sangat ni Azam Belen kan, kartun sangat cerita ni. Kejap 3 bilion cairkan beli ada aset, lepas tu aset dah cairkan pula simpan kat Switzerland. Sekarang ni ada ke tak ada? Dah 3 tahun dah ni. Azam Belen, aku tahu kau jadi anjing yang berjaya. Aku tahu dulu masa Muhyiddin Yassin kau penjilat tegar, masa Pamayan kau penjilat tegar, masa Anwar ini pun kau penjilat. Kita faham. Tapi takkanlah macam gini. Kau betul-betul dah malu kat SPRM kau ni. Takkanlah macam gini. Jadi dia dalam SPRM tu adalah pegawai yang elok. Kau memanglah tak elok, korup. Adalah pegawai yang elok. Sekarang ni kau dah malu kan terus. Hancur lebur dah SPRM ni. Daripada Suruhanjaya tu nampak berkecuali, nampak integriti, hancur lebur dah. Azam Belen, kau punya masalah ni Azam Belen ni. Betul 3 kali sambung kontrak tu. Sekarang ni bagi tahu ada tak ada. Bagi tahu ni UK ke tak siasat, tiba-tiba nak siasat Switzerland balik dah. Sekarang hari ni Azam Belen, masa dah tak banyak dah ni. Kau pun tahu masa dah tak banyak. Kau siasat lah. Kantor pegawai kau 3-4 orang ke 10 orang, hantar je semua pegawai-pegawai kau tu. Kalau boleh dekat HQ SPRM tu kau hantar separuh pejabat pun tak apa. Pergi cari apa dokumen kan. Sebab dia gini kan, kita ni macam saya cakap tempoh hari lah kan, kita nakkan kebenaran. Kalau betul Tun Mahathir ni curi duit rakyat, sorok ke, dedah kan lah. Kita nak tahu, biar kita pun buat penilaian. Tapi kalau sekadar cakap, sembang, semua orang boleh sembang. Aku boleh sembang Anwar Ibrahim ada bilion-bilion simpan kat Switzerland. Aku boleh sembang Anwar ada contoh bilion-bilion dekat Israel. Kalau nak kata pasal sembang lah, bagi proof lah, bagi bukti lah.